Bayangkan satu kemenangan yang sangat gemilang untuk bola sepak Malaysia, tiba-tiba dalam sekelip mata bertukar jadi skandal peringkat antarabangsa. Macam mana boleh jadi macam tu? Itulah yang kita nak bongkar hari ini. Dan FIFA tak main-main tau. Dengar ni, kata-kata mereka cukup pedas. Penipuan yang tulen dan mudah. Terus, satu negara yang tengah seronok meraihkan kemenangan, terdiam. Jadi, persoalannya sekarang, siapa yang patut kita salahkan? Adakah Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM ni jadi mangsa sabotaj, satu konspirasi terancang, ataupun sebenarnya mereka sendiri yang gali lubang kubur sendiri? Cuba bagi kita tengok balik macam mana semua ni berlaku. Mula-mula tahun 2018, ranking kita jatuh teruk. Nombor 178 dunia, memalukan kan? Lepas tu, tiba-tiba, Jun 2025, kita menang besar 4-0 lawan Vietnam. Wah, semua orang gembira. Tapi, kegembiraan tu sekejap je. Masuk September, bam, FIFA kenakan sekatan. Lagi teruk, November tu, siasatan jenayah dah sampai ke 5 negara. Gila kan? Daripada hero, terus jadi zero dalam beberapa bulan je. Okey, so macam mana benda ni boleh kantoi? Apa bukti paling kukuh yang FIFA ada? Percaya tak? Puncanya adalah masalah geografi datuk dan nenek para pemain. Dan kita kena faham betul-betul, ini bukan calang-calang kesalahan, bukan silap sikit-sikit. Tuduhannya sangat berat, pemalsuan sijil lahir. Bukan untuk seorang, tapi untuk 7 orang pemain. Ini dah kira macam satu penipuan yang dirancang secara sistematik. Tengok ni. Inilah buktinya depan mata kita. Klaim kata datuk nenek lahir kat Melaka, Pulau Pinang, Johor. Sedap je bunyinya kan? Tapi bila FIFA siasat, nah kau. Seorang dari Spanyol, seorang dari Argentina, Brazil, Belanda. Jauh betul lari geografinya. Macam mana boleh tersilap macam ni? Yang paling tak boleh belah, ada seorang pemain ni terlepas cakap masa siasatan. Dia kata, datuk saya lahir di Venezuela dan nenek saya di Spanyol. Maksud saya Malaysia, maaf. Alamak, kan dah terkantor sendiri. Ini betul-betul Freudian slip yang merumuskan seluruh kekalutan ni. Jadi, mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa sanggup ambil risiko besar macam ni? Jawapannya, ringkas je. Sebab dah terdesak sangat nak menang. Ingat tak ranking 178 tu? Itu bukan sekadar nombor. Itu satu tamparan hebat. Satu penghinaan. Bila dah malu macam tu, tekanan untuk buat sesuatu, apa-apa saja, untuk pulih dengan cepat, memang memuncak. Dari sinilah lahirnya idea nak ambil jalan pintas. Jadi, apa jalan pintas tu? Senang cerita, program naturalisasi ekspres. Tak payah susah-susah bangunkan bakat dari bawah, kita import je pemain. Menjelang Oktober 2025, dah ada 23 pemain kelahiran luar negara dapat kerakyatan. Cepat kan? Tapi, bila buat kerja laju-laju, banyaklah benda yang terlepas pandang. Okey, so dari sinilah ceritanya pecah dua. Ada 2 teori utama yang cuba jelaskan punca skandal ni. Mana satu yang betul? Teori pertama, kita panggil teori sabotaj. Kononnya ada dalang dari luar yang sengaja nak jatuhkan bola sepak Malaysia. Buktinya, aduan tu datang dari sumber tanpa nama sejurus lepas kita menang besar. Mencurigakan kan? Ada juga yang kaitkan dengan politik. Tapi teori kedua pula lebih mudah. Ia dipanggil teori salah diri sendiri. Yang ni tak payah cari orang luar. Puncanya datang dari dalam FAM sendiri. Sistem yang tak telus, penuh rahsia dan tak ada accountability. Pengkritik ada guna satu istilah yang menarik untuk gambarkan keadaan ni. Asfiksia data. Maksudnya data tu lemas, tak dapat keluar. FAM dituduh sengaja sorok maklumat guna alasan kerahsiaan untuk sembunyikan dokumen-dokumen penting. Jadi, macam mana orang awam atau penyiasat nak sahkan apa-apa kalau semua benda dirahsiakan? Tak kisahlah ini sabotaj ke atau salah sendiri, yang pastinya kesannya sangat-sangat teruk. Banyak pihak yang jadi mangsa keadaan. Mula-mula, kita tengok bab duit. FIFA denda 350,000 Swiss franc. Kalau tukar duit kita, dekat 1.8 juta tu. Banyak kan? Tapi, itu baru sikit je. Kos sebenar dia lagi pedih. 7 pemain kena gantung setahun. Kesian, mereka ni digelar 7 syuhada. Kontrak lumayan ke Eropah semua hangus. Kemenangan-kemenangan penting kita mungkin ditarik balik.
Lagi parah, kita mungkin kena singkir dari Piala Asia. Dan yang paling memalukan, reputasi Malaysia di mata dunia. Itu yang paling susah nak pulihkan. Dan apa kata peminat? Rata-rata reaksi mereka sinis je. Ramai yang cakap, padan muka, faham. Bunyinya macam kejam. Tapi ini sebenarnya cerminan rasa tak percaya yang dah lama bersarang dalam hati peminat. Bagi mereka, ini bukan benda baru. Cuma kali ini, kantoi besar. Jadi, sekarang kita berada di satu persimpangan penting. Apa hala tuju bola sepak Malaysia lepas ni? Nak teruskan macam biasa dengan sistem yang dah terbukti gagal atau berani untuk buat perubahan total walaupun ia perit? Skandal ni dah buktikan satu benda. Model jalan pintas kita ni tak menjadi. Tengoklah negara jiran macam Jepun dan Korea Selatan. Kenapa mereka berjaya? Sebab mereka main permainan jangka panjang. Mereka tak kalut nak hasil segera. Sebaliknya, mereka labur berdekad-dekad untuk bangunkan bakat dari peringkat akar umbi. Itulah beza dia. So, macam mana nak betulkan keadaan? Pakar-pakar dah bagi pelan tindakan. 3 benda je. Pertama, kena ada badan pemantau bebas. Jangan syok sendiri, siasat diri sendiri lagi. Kedua, kena telus. Tunjukkan kepada orang ramai apa yang sedang dibuat. Dan ketiga, yang paling penting, lupakan jalan pintas. Kembali kepada asas. Fokus pada pembangunan jangka panjang. Persoalannya sekarang, untuk kita semua fikirkan, adakah bola sepak Malaysia akan ambil peluang ini untuk berubah ataupun Harimau Malaya akan terus terperangkap, bukan oleh musuh di luar tapi oleh kelemahan penjaganya sendiri?